Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Semalam saya dimaklumkan oleh Cik Gubat sendiri bahawa beliau menerima ugutan jenayah di mana pagar rumah beliau dirantai dan terdapat nota ugutan di hadapan pagar rumah. Saudara dan saudari, saya difahamkan kejadian ini berlaku susulan Cik Gubat mendedahkan pemilikan satu channel Telegram yang agak terkenal yang kerap mendedahkan berkenaan dengan salah laku kaki tangan kerajaan. Saudara, tujuan mereka berbuat demikian adalah sebagai ugutan kepada kaki tangan kerajaan agar melindungi kumpulan kongsi gelap mereka. Saudara dan saudari, kumpulan ini dipahamkan terlibat dengan gangsterisme, peras ugut, pengubahan wang haram, judi dan lain-lain yang selama ini dilindungi oleh pihak-pihak berkuasa kerana mereka diugut dengan rahsia salah laku mereka. Saudara dan saudari, Cik Gubat juga mendedahkan bahawa salah seorang pemimpin kumpulan ini merupakan pimpinan dalam parti Bersatu di Sayap Bersekutu. Oleh kerana tidak berpuas hati dan marah dengan pendedahan Cik Gubat, maka mereka bertindak untuk melakukan ugutan jenayah terhadap Cik Gubat dan keluarga. Saya mohon agar pihak Polis Diraja Malaysia menyiasat individu ini dan kumpulan mereka yang selama ini memeras ugut penjawat awam untuk melindungi salah laku dan jenayah kumpulan mereka. Saudara, kita tidak boleh membiarkan budaya seperti ini berterusan dan di akhirnya kumpulan ini menjadi terlalu berkuasa kerana berjaya mengawal dan menjadikan penjawat awam hamba kepada mereka kerana kesalahan dan kesilapan yang dilakukan. Apakah respon rakyat Malaysia?